Kita ke berita utama. Kadar baharu cukai jualan dan perkhidmatan SST ke atas beberapa barangan import terpilih termasuk buah mungkin akan dinilai semula. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia selepas mengambil kira beberapa barangan tertentu seperti apple dan limau mandarin yang tidak dihasilkan secara domestik. Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata buah-buahan terbabit diimport sepenuhnya dari negara luar. Justeru dia berpandangan adalah munasabah untuk kadar baharu SST ke atas barangan tertentu dilihat semula. Sementara itu, Ahmad Zahid turut memberi reaksi terhadap kenyataan pengarah urusan Maidin Holdings Berhad, Datuk Amir Ali Maidin Mohamed, yang menganggap langkah kerajaan mengenakan SST ke atas buah import sebagai tidak masuk akal memandangkan barangan itu turut digunakan rakyat berpendapatan rendah. Menurutnya, pandangan yang dikemukakan Amir perlu dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri mengambil kira beberapa keperluan rakyat terhadap buah import.